dalam perjalanan tadi, Donald Trump masih menyebut-nyebut ketika beliau berada di Korea, Jepun pun sama, kan? Dan kita kena ingat, tuan-tuan, semua orang tahu bila melihat gambar Donald Trump, dia ada imej-imej yang tersendiri. Betul. Dan majoriti imej itu bukan positif kepada Malaysia. Betul. Memanglah kita menentang habis-habisan pasal Gaza ni. Tetapi akhirnya bila ada keegoan nak cerita pasal Malaysia, tuan-tuan, kalau kita tengok dekat peta lah, Malaysia ni macam apa? Cuek sangat lah. Ikan bilis. Kan? Letak ikan bilis, kan? Jantung pisang lah saya jantung pisang, kalau nak besar sikit lah. Jantung pisang lah. Jantung pisang, kan? Tetapi akhirnya apabila ini disebut-sebut dan ada viral, dan pada saya perkara-perkara yang berlaku ini, saya tahu ramai orang tak happy, kan? Tetapi yang saya fikirkan satu perkara ialah PMX ini mesti diberi pujian. Betul. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, dia telah menempatkan negara Malaysia dalam perbualan antarabangsa dan juga dalam perbualan Donald Trump tu. Ya, dalam konteks diplomasi dunia. Ya. Pun dilabuhkan. Macam saya berbual dengan adik saya Hafiz semalam, kita rasa bangga kerana sekurang-kurangnya bukannya 40 juta Hafiz, sudah naik 75 juta. Itu setakat semalam kan? Hari ini 70 warga dunia melihat bagaimana keadaan airport Malaysia. Memanglah nampaknya tak cantik lah, takkanlah presiden boleh menari apa semua begitu. Tetapi bagi saya kena tengok dia ada side bahawa Malaysia ini orang nampak satu dunia, 70 juta warga dunia yang menonton. Datuk, apa pandangan Datuk terhadap ASEAN ni? Perkara pertama ialah memperkenalkan negara. Kalau kita ingat dulu zaman Datuk Arun, Tuan M dulu. Tuan M yang jadi Perdana Menteri. Dia terpaksa mencipta satu menara berkembang. Supaya orang tahu dekat tapi sebelum itu Datuk Arun tu. Pertandingan boxing. Itu bos. Saya tengah berlari pakai napkin. Pampers tak ada habis. Kami zaman tidak pampers. Kami zaman napkin, pin besar. Betul. Besar punya pin tu. Pin besar. Ketika itu. Jadi waktu itu Datuk tak mengetahui sangat-sangat lah. Kita faham kerana ketika tahun tu berlaku 1976. Kan? Saya lahir 72. 4 tahun. Saya dah besar. Bapa Hafiz di mana? Saya tak ada lagi. Tak, itu yang memperkenalkan Malaysia ni ke mata dunia. Satu dunia melihat pertarungan antara. Bukan itu saja. Saya difahamkan sekolah tutup. Betul. Hari itu. Itu di Malaysia, tapi seluruh dunia pun orang tengok. Dan beliau tengok itu adalah dalam gelanggang boxing outdoor, kan? Kan? Di stadium. Stadium Merdeka, kan? Stadium Merdeka tu outdoor. Kan pada ketika itu. Dan kemudian di zaman Tun M, kereta Proton Saga, menara berkembang. Itu untuk memperkenalkan negara. Tetapi kerana pada ketika itu tidak ada media sosial. Kan? Sekarang ini yang kita rasa happy, catatan terkini dalam perjalanan tadi, Donald Trump masih menyebut-nyebut ketika beliau berada di Korea, Jepun pun sama, kan? Dan kita kena ingat, tuan-tuan, semua orang tahu bila melihat gambar Donald Trump, dia ada imej-imej yang tersendiri. Dan majoriti imej itu bukan positif kepada Malaysia. Betul. Memanglah kita menentang habis-habisan pasal Gaza ni. Tetapi akhirnya bila ada keegoan nak cerita pasal Malaysia, tuan-tuan, kalau kita tengok dekat peta lah, Malaysia ni macam apa? Cuek sangat lah. Ikan bilis. Kan? Letak ikan bilis, kan? Jantung pisang lah. Jantung pisang, kalau nak besar sikit lah. Jantung pisang lah. Jantung pisang, kan? Tetapi akhirnya apabila ini disebut-sebut dan ada viral, dan pada saya perkara-perkara yang berlaku ini, saya tahu ramai orang tak happy, kan? Tetapi yang saya fikirkan satu perkara ialah PMX ini mesti diberi pujian. Betul. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, dia telah menempatkan negara Malaysia dalam perbualan antarabangsa dan juga dalam perbualan Donald Trump tu. Dalam konteks diplomasi dunia. Dan saya tengok
Itu seni propaganda Melayu. Ya. Dia tidak pukul dengan pisau, dia tidak pukul dengan pedang, tetapi dia pukul dengan budaya, dengan kata-kata. Sebab orang Melayu ni dia menyindir, dia menegur tu dalam ketawa. Dalam ketawa. Dengan berpantunnya. Itu Melayu. Dan tak perasan. Balik. Balunnya aku tadi lah. Adakah Datuk setuju dengan saya bahawa budaya dan seni itu mampu menjatuhkan ego yang sekuat-kuatnya Trump ni, kita tahu Trump ni bukan manusia sekalian. Kalau kita tengok dewa punya kan, bagaimana emosi Trump itu dicuit. Betul. Kan? Apabila beliau turun saja daripada pesawat dia memang khas. Dan kalau kita tengok, dan ketika itu dipersembahkan, dan pada itu sebab itu kita kena memberi penghormatan kepada teman-teman di Wisma Putra. Kan? Dan kalau kita mengagak tarian Trump itu disebut, itu bukan pertama kali digambarkan di Malaysia. Dia sudah beberapa tempat. Betul. Dan sudah tentulah kalau kita lihat gawangan body language itu mestilah kena dengan muzik yang bakal disampaikan. Betul. Sebab itu bila kawan-kawan ada musik tu, kenapa kita tak boleh letak muzik negeri kita? Kita kena ingat, itu harus disesuaikan dengan body language yang Trump nak main. Kan? Tetapi akhirnya itu menjadi sebutan. Dan lebih lagi yang menjadi sebutan apabila meletakkan PMX sebagai individu kan, yang berjaya, tidaklah kata meneutralkan tu bukan menundukkan, dia boleh to cool down dua orang, terutama daripada Thailand dan satu lagi daripada Kemboja. Terima kasih Puan Hasnah. Dan saya nak sebutkan itu tu, dan itu bukan mudah. Dan kalau tanya saya pun, seperti mana perjanjian di Gaza, kan, itu pun kebimbangan kita, takut tidak ada jaminan. Flotilla yang 23 orang rakyat kita semua campur lagi 9 orang. Dalam tempoh mula-mula dalam tempoh 48 jam. Kemudian 2 hari. Kita punya rakyat dapat diselamatkan. Jangan lupa sebelum tu ada seorang lagi yang ditawan dalam penjara di Israel, dapat dibebaskan. Maknanya kita nak bagi tahu kekuatan ilmu diplomasi Melayu ini adalah perundingan dan pentadbiran. Dia lah orang Melayu ni punya hebatnya. Macam cerita kalau baca Sulalatul Salatin, betul apabila panglima kita pergi ke negara China, di China tu dia tak boleh tengok dia punya maharaja, semua tunduk saja. Hebatnya Hang Tuah ni apabila dia kata makanan kami adalah kangkung. Jadi kangkung pula nak makan tak boleh potong. Sebab dia nak tengok macam mana rupa maharaja Cina tu. Sebab kalau di sana di China waktu itu potong kepala. Jadi apabila dia ambil makan tu, dia letak angkat, ini cara kami makan. Dia makan ada apa ini kangkung tu. Dapatlah dia tengok. Itulah kehebatan seni Melayu. So maksudnya secara tersiratnya tu, kedatangan Trump ni, maksudnya dengan kita Zapin tu, kita secara tersiratnya dapat menundukkan ego dia. Saya tak nak sebut perkataan menundukkan ego, tetapi bagaimana ego seperti Donald Trump itu diurus. Diuruskan egonya. Saya fikir orang macam Donald Trump bukanlah orang yang mudah ditundukkan egonya. Dia ikut dia je kan. Dia ikut kepala dia je. Barang-barang daripada China masuk ke Amerika, tarifnya 100%. Tapi kita kat Malaysia dapat. Itu yang saya nampak. Daripada 24 pergi 19. Dan Datuk jangan lupa 1,740 barangan yang bawa daripada Malaysia, yang heboh dekat Parlimen semua. Sebab dia kata kenapa rakyat masih ditipu. Tidak ada teks. Getinya kita boleh ekspor barang-barang tersebut ke Amerika dengan tak ada teks. Lebih meningkat lah. Kita punya kelapa sawit, minyaknya, getahnya. Saya cuba berfikir daripada angle lain. Katakanlah Trump daripada 24% kerana hubungan diplomasi yang tidak baik meningkat kepada 30%. Seksa jiwa. Nampak Artinya nak ekspor getah pun kena berfikir, nak ekspor minyak kelapa sawit berfikir. Dan jangan lupa Datuk, minyak kita adalah
banyak orang tak tahu sekarang. Banyak orang cakap minyak petrol kita, kenapa kita pengeluar minyak kita untuk ekspor. Kita punya minyak berkali-kali Hafiz saya cakapkan bahawa kita adalah minyak daripada jenama brand kita jenama Like Sweet. Jenama minyak kita. Boleh tanya dengan pegawai-pegawai dekat Petronas. Tak boleh, kita minyak kita memang untuk jualan. Kualiti minyak kita tinggi. Kualiti terlalu tinggi. Lebih tinggi daripada minyak yang kita import pula adalah jenama brand Not C. Dah tahu? Jadi itu diproses. Jadi sekarang ni minyak kita atas jenama Like Sweet ini masuk tak ada tag lah. Tak, sebab itu saya nak ambil satu angle lain. Apabila ada yang yang tidak bersetuju dan dia mengemukakan komentar bahawa seperti negara ini menjual kedaulatannya. Jadi kita fikir satu perkara juga. Tadi saya memberikan contoh, katakanlah 24 pergi kepada 30. Yang kedua, yang kita sedang deal ini adalah Donald Trump. Kepala batu. Abang besar. Betul. Abang besar. Dan abang besar yang besar lagi. Kan, tunjukkan kepada kita negara sekecil Malaysia yang ada kepelbagaian kaum yang akhirnya boleh deal sebaiknya dengan Trump. Betul. Kadang-kadang ini orang kita untuk beremosi tak ada masalah. Tapi kena fact tapi dan realiti. Bukan saya nak memuji bukan. Tapi saya melihat cara kalau Cina dia pakai kuntau tapi cara silat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu saya nampak cara dia angkat pap dia balon. Dan orang itu terasa apabila pulang. Bila dia balik dia pulang, alamak aku dah committed. Tak, apabila dia menyatakan dengan baik bahawa ASEAN ini lahir satu ketumbukan 11 buah negara yang merupakan kekuatan yang kelima di dunia. Dalam waktu yang sama ASEAN merasakan bahawa kita adalah negara yang cinta damai. Nampak? Itu tidak mengapa tu. Ada satu benda daripada segi penganut agama Islam. Kita ada Indonesia, antara penyumbang penganut Islam antara yang besar. Kita ada Malaysia, dan kita ada di Brunei, kita ada sebahagian daripada Singapura, kita ada di selatan Thailand di Kamboja pun. Jadi kita menunjukkan satu persepsi bahawa kalau Datuk tengok tu bila agaknya kali terakhir sesama ASEAN ini berperang dengan senjata. Itulah antara Kamboja dengan tetapi kerana apa? Tetapi kerana perebutan sempadan. Maknanya bukanlah seperti negara-negara perang Iran-Iraq. Macam di Sudan. Kan? Perang saudara lah. Perang saudara. Maknanya kita tu ada pertemuan-pertemuan yang identitinya lain. Sebab itu kawan-kawan yang ada di luar sana, sama ada tuan-tuan suka atau tidak suka, ucapan tahniah itu mesti kita berikan. Cuma ada beberapa orang yang kata tuan-tuan dia itu sebab kita pun faham, kita pun budak propaganda, kita pun budak yang faham attacking. Kan, jadi dah tak ada isu yang nak buat. Kehadiran Fish orang suka, liputan orang sebut. Jadi apa perkara-perkara yang mesti untuk dibuat kritikan? Betul tu, saya setuju dengan tu. Itulah. Cuma, pegang, terpegang, terletak pipi. Kemudian mungkin terlebih sedikit goyangan badan. Ini Datuk, saya ingat lagi waktu mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ketua pemuda. Belum ketua pemuda pun. Waktu tu dia baru jadi ahli pemuda UMNO, menyertai UMNO. Kerana dia menang ketua pemuda, tak silap saya. Ketua pemuda pertama tahun 1982. 1982. Saya ingat lagi. Dia kena serang apabila Anwar Ibrahim makan bersepit. Dulu kalau orang Melayu ni makan menggunakan chopstick. Satu benda yang bertentangan habis-habisan lah. Tapi sekarang ni tak ada chopstick, tak boleh makan bihun lah. Orang Melayu. Betul. Datuk ingat macam mana beliau dikritik dia pakai baju lengan pendek. Baju pemuda UMNO kan ketika tu kan kita baju putih. Tukar baju putih dengan seluar hitam macam ni. Dia kata ini baju cicak. Pemandu teksi. Betul, saya setuju tadi dengan Datuk punya pandangan tu. Cuma sebagai seorang pemimpin, kita kena intellectual sikit lah. Sebab apa? Takkanlah isu seremeh macam tu kata tadi. Sebab dah tak ada isu. Tak ada isu. Betul. Saya setuju. Sebagai orang muda, kita nak lihat pemimpin yang intellectual sikit. Takkan isu pegang, tak ambil angle, salah angle.
pun tu boleh dia jadi isu dalam parlimen. Ya, macam not make sense lah tu. Betul lah, tetapi kadang-kala ada orang memang suka isu sebegitu diwar-warkan. Memang ada, memang tak ada manfaat untuk rakyat tu. Manfaat itu dia bukan soal isu result, isu kesan, tetapi isunya ialah kritikan sudah dibuat, penambahbaikan sudah dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sekali lagi dilihat belum move on apabila memuji Malaysia dan Perdana Menterinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyentuh mengenai keamanan serantau sambil menceritakan mengenai perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja. Menurut Trump, Malaysia cemerlang sebagai mediator antara kedua-dua negara berkenaan. Kami juga menikmati fasiliti terbaik di Malaysia kerana terdapat bahang di antara kedua-dua negara ini, termasuk cuaca. Malaysia memang luar biasa. Perdana Menteri Anwar juga seorang pemimpin yang amat bagus. Dalam masa 2 hari sahaja, kami menandatangani perjanjian damai. 2 pemimpin bertemu dan mereka seperti kawan baik. Ia, momen, sesuatu yang sangat indah kerana berjuta nyawa mampu diselamatkan menerusi perjanjian ini, bahkan untuk beratus tahun, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan pada Rabu. Trump turut menzahirkan harapan agar keamanan kekal selamanya di kedua-dua negara berkenaan termasuk di Timur Tengah. Pada Ahad lalu, Trump mengadakan kunjungan sulung ke Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Di luar sidang kemuncak itu, Trump dan Anwar menyaksikan majlis menandatangani perjanjian damai KL antara Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul serta Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, satu usaha ke arah menamatkan pertikaian antara kedua-dua negara jiran itu yang berlarutan selama beberapa dekad. Perjanjian damai yang ditandatangani di bawah kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 itu turut menyaksikan penubuhan pasukan pemerhati ASEAN bagi memantau usaha perdamaian serta memastikan kestabilan jangka panjang di kawasan sempadan. Selain itu, Trump turut mengadakan mesyuarat 2 hala dengan Anwar, di mana kedua-dua pemimpin berkenaan menandatangani perjanjian perdagangan timbal balas Malaysia AS dan perkongsian strategik komprehensif yang bertujuan memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi, tenaga serta mineral penting. Menerusi perkongsian Trump, majoriti warga maya teruja dengan pujian pemimpin dunia itu yang sentiasa menzahirkan perkara positif sepanjang berada di Malaysia. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi Sinar Harian. Sekian, terima kasih.